السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jumpa nanti. Yelah. Wih, ada robot baru. Wah. Canggih tu. Wah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa yang sorok-sorok tu? Boleh Ustaz tengok? Ha? Masya Allah. Semua suka membaca. Alhamdulillah. Membaca ni satu amalan yang mulia dan memang digalakkan. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra. Maksudnya Bacalah. bijak. Nak dengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya? Kawan-kawan, jom dengar cerita Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Tiada nabi lagi selepas baginda. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Allah perintahkan malaikat Jibril turun bawa wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Waktu tu, Nabi bertafakur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu ini adalah ayat Quran yang pertama dalam suratul Alaq. Ia diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkat di bulan Ramadan. Subhanallah. Ustaz, kenapa benda pertama Allah suruh ialah membaca? Sebab bila baca, kita jadi pandai. Ke pandai dulu baru baca? Haish, pening. Allah Subhanahu wa taala nak umatnya baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak cerita dan pengajaran untuk dijadikan panduan hidup manusia. Oh. Sebab itu Al-Quran ni mukjizat teragung Nabi Muhammad. Sampai hari kiamat pun tak ada orang boleh tukar isi Al-Quran. Subhanallah. Ustaz, ceritalah lagi kisah Nabi Muhammad. Ada pernah dengar cerita bulan terbelah dua? Hush, tak pernah, Ustaz. Dalam Al-Quran, Suratul Qamar, ada cerita tentang bulan terbelah dua. Ia berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Pada suatu malam, Abu Jahal menemui Nabi Muhammad. Dia menunjuk ke arah bulan yang sedang mengambang dan meminta Nabi belah bulan menjadi dua. Abu Jahal berjanji, andai bulan terbelah dua, dia dan orang Mekah akan mengiktiraf Nabi sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun bersetuju. Setibanya mereka di tanah lapang, malaikat menyuruh Nabi mengisyaratkan tangan baginda. Bila Nabi isyaratkan tangan, perlahan-lahan kelihatan bulan terbelah dua. Kemudian Nabi mengisyaratkan tangan lagi. Sebelah bulan pergi ke belakang gunung di kanan dan sebelah lagi ke belakang gunung di kiri. Sekali lagi Nabi mengisyaratkan tangan baginda, maka bercantumlah semula bulan. Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad
رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.